So bayangkan sakit lutut nak turun eskalator tu, rasa lutut tu macam nak putus lah, teruk lah, sakit sangat kan. I nak sihat. I tak mau sakit lagi macam dulu. Nama saya Zailan, umur 65 tahun, dah besara lah. Dulu masa saya kerja, I ada masalah sakit lutut. I rasa lutut tu macam nak putus lah, teruk lah, sakit sangat kan. And then masa tu kerja ada insurance, so baru lagi physio kan buat treatment And then I ada masalah sapu tanah. Terus kerja kat komputer kan, dia banyak pakai jari kan, so effects lah saraf-saraf semua tu. And then bila I dah baik tu, I pun bersalah awal lah. So bila I diperkenalkan 2 years ago, diperkenalkan dengan BE produk ni, dengan Alora ni, so I tak fikir banyak, I terus grab tu. I nak sihat. I tak mau sakit lagi macam dulu. Sebab bila kita dah aging kan, mesti akan sakit. Somehow mesti akan ada sajalah masalah kesihatan kan. Sebab you dah berumur, you malah nak exercise, you dah duduk rumah, you tak ada pergi macam dulu you kerja, you boleh jalan banyak dekat office. Bila dah besar ni, I tak fikir banyak, I nak sihat je. So I nak enjoy life. Dan I pakai lah Alora. So it works betul. Walaupun masa tu I tak sakit, tapi I'm happy. Pakai Alora pants, pakai Alora socks lah. So bila dia dalam rumah ni, orang ingat duduk rumah tak banyak kerja kan. Ingat balik duduk rumah, seluruh rumah relax. But no jadi ibu memang banyak kerja. You kena buat cooking, you kena buat housework, everything. Semuanya you need energy, diperlukan kaki yang kuat, kaki yang sihat untuk urusan rumah tangga. Depan belakang, walaupun rumah you 2 tingkat je, kalau rumah yang besar lagi banyak kerja nak buat. So walaupun anak-anak dah besar, I cannot depend on them. They have their own life. Dia orang pun ada kerjaya dia orang. And then I must be orang kata independent walaupun dah retired. So that's why I pakai Alora ni dah 2 tahun lebih lah. So starting dengan Alora socks, and then pakai, lepas tu 2-3 months later I start dengan pants lah. I see. So walaupun I ada 1 pants saja, tapi I really depends dekat pants tu. I tak ada masalah kritikal, jadi I pun boleh pakai 1 je. Tapi those yang ada masalah kritikal, memang kita advise pakailah 2. Janganlah orang kata mahal kan. Tapi bila you sakit, you lagi susah, lagi banyak duit you kena spend. You lagi banyak spend energy, spend money, spend macam-macam lah. Mental pun nak kena jaga juga bila you sakit kan. So that's why I punya pesanan kat diri I sendiri, I nak sihat, I sanggup lah orang kata spend little bit more, walaupun orang kata bersara swasta tak ada income kan. Jadi kita modal yang apa yang ada untuk kesihatan masa panjang lah, masa depan kita.